Okay, nak start? Okay, camera rolling. 3, take 2, take 1, action. Start. Rekam. Dah rekam lah? وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Andy Izaki Channel, kod-kod dia dalam segmen cerita seram seriau. Hari ini kita berjumpa lagi. Apa khabar kepada anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera selalu. Okey, kepada hampa yang baru hampir dekat channel aku ni, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share dan hit bell notification untuk semua maklumat daripada Andy Izaki Channel. Sebelum kita pergi lanjut, kita layan dulu intro. Seperti biasa, let's roll. Cerita lama kini dibuka, Andy Izaki bawakan kisah tak terduga. Eyes closed tight, yet I see the gleam. Haunted by faces that invade my dream. Cerita seram seriau, kod dia. Bila malam mula bicara, berani dengar jangan tegur dia di belakang. Cerita seram seriau, yeah. Selamat kembali guys. Okey, kita sekarang ni berada dekat studio baru. Jadi studio baru ni faham-faham je lah, dia ada construction sikit lebih kurang. Kalau ada bunyi-bunyi yang luar biasa tu, mungkin tu sedikit gangguan lah. Jadi aku pun rasa seram lah juga lah, sebab sebelum ni kita sunyi kan. Okey, alright. Seperti yang aku janjikan, hari ni kita ada 2 orang pemain AFC, iaitu saudara Hafiz Kamal dan juga saudara Helmi dalam kurungan. Nanti apa tahu ni lagi lah. Okey, apa abang? Baik. Terima kasih kerana sudi datang ke Andy Izaki Channel. Terima kasih. Okay, Helmi lah. Okay. Semua sihat? Sihat. Okey, alright. Okay, seperti biasa, minggu lepas kita panggil Eric. Kan? Minggu ni peluang untuk apa pula lah. Selalu orang Padang apa berlari kan? Hari ni kita tengok lari tak lari, kita tengok tahu mana mereka kan. Bukan senang tu kan. Okey, aku nak tanya hampa secara jujurnya lah, dalam hayat hampa ni pernah hampa dipanggil untuk buat podcast macam ni, cerita seram lah terutamanya? Yang podcast yang cerita seram ni sepanjang hidup saya memang tak pernah lagi lah. Ni kira first time lah. First time lah? First time kan? First time. Ini macam mana? Sama lah. Ni memang first time juga ni. Kira podcast lain tu macam ada, tapi podcast seram ni macam first time lah. Bola sepak ni bola biasa. tanya tentang bola sepak. Betul. Bila dah tanya pasal seram ni ke memang first time memang. First time lah. Nak cerita tu pun agak seram lah. Agak seram. Okay. Kita tahu Hafiz Kamal sebelum ni pernah bermain bola dengan Seri Pahang. Seri Pahang. Sebelum permulaan dengan Pahang macam mana? Permulaan Syahzan Muda. Syahzan Muda Tu kira kelab Pahang juga lah. Oh, kelab di Pahang juga. Macam Helmi? Naik main bola first Negeri Sembilan. Negeri Sembilan? Dia 19 Negeri Sembilan. Lepas tu naik pergi KL. Banyak lah. Lepas tu sampai dah jadi staff. Okey, kita tahu segmen aku ni segmen cerita seram seriau. Banyak subscriber aku ni banyak yang suka dengan cerita seram. Dah nama pun cerita seram seriau. Jadi secara ringkasnya, secara cepatnya memang kita akan bercerita tentang cerita seram seriau lah daripada hampa. Kan? Kita akan berkongsi lah dengan mereka semua ni. Okey? Okey guys, selamat kembali. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan cerita pertama yang akan disampaikan oleh saudara kita, saudara Hafiz Kamal. Ini kisah saya semasa dah lama lah, masa zaman saya sekolah di asrama. Saya dan kawan-kawan saya biasalah lepak di luar bilik tu kan ada macam koridor. Okey. Masa lepak koridor tu, lepas tu ada seorang kawan saya ni, dia macam ada tengok
dekat bawah lah kan. Dia dalam tingkat 3. Okey. Dia tengok di bawah. Lepas tu dia ada macam ada bagi tahu lah macam ada satu apa ni hentakan lah macam dekat kepala. Oh. Hentakan. Macam ada macam ada orang tepuk tu. Macam ada orang tepuk macam tu. Okey. Lepas pada tu tak lama lah lepas pada tu dia dah start macam orang panggil apa, panggil meracau. Okey. Kerasukan dia macam kerasukan lah. Dia lepas pada tu saya dengan kawan-kawan pun saya pergi jumpa warden lah, bagi tahu warden yang pasal yang kena ni lah, kerasukan ni. Dia kerasukan tu dia macam mana? Dia menjerit ke apa? Dia macam menjerit lah. Lepas yang dia bagi tahu macam dia ada kena apa tu. Oh, dia bagi tahu dia sedap benda tu. Dia sedap tu. Lepas tu tak lama pada tu dia macam ada, dia macam ni lah, meracau, menjerit apa semua kan. Itu saya dengan kawan saya pun terus anda boleh agak lah itu. Bila kita dah tahu macam tu, kita dah tahu lah. Lepas tu saya pun teruslah pergi, yang lain-lain ni pergi ke bilik warden lah, bagi tahu. Tak lama pada tu ustaz pun datang lah, datang buat macam satu bilik lah, ada satu bilik. Ni kawan-kawan semua ada lah ni. Yang kena masuk tu pun ada. So biasalah ustaz berbat lah, baca apa yang ada ni. Tiba dia masalah dia yang kita orang ni lah yang ada kat tepi ni, ustaz dia bagi tahu macam dia cakap dekat belakang kamu ni semua ada juga. Kita yang daripada berani-berani sikit, daripada yang boleh kita, ialah kawan kita kena, kita pun datang lah, kita pegang kan sambil ni pegang. Lepas tu bila dah ustaz dah bagi tahu macam tu, maknanya dia belakang kamu ni ada, belakang ustaz nampak, tapi kita memang tak nampak lah. Rasa memang masa tu saya dengan kawan memang cakap nak lari tu. Fikir nak lari lah. Memang fikir nak lari lah. Tak fikirlah kawan-kawan yang kena rasuk tu. Nak tak nak kita, yelah kita fikir rasa nak lari kan, tapi takkan kita nak tinggal lah, tinggal kawan kita yang seorang tu. Betul. Maknanya yang budak yang kena rasuk ni malam tu juga settle. Malam tu juga settle lah. Tapi lepas dia sedang tu dia tak ingat apa lah. Dia tak ingat apa. Dia tanya dia apa pun. Tak nak tanya dia pun. Saya pun takut. Memang takut. Mula betul tu kita apa? Kita apa? Tan 3. Mula tu selalu jadi ke benda-benda macam tu? Dia selalu benda ni dia cakap kalau di asrama ni selalunya ada lah. Tapi benda tu memang dah terjadi kat saya. Saya share lah. Itu mana lah. Kalau masa selepas benda tu pun tak ada apa dah lah. Lepas settle, cuma yang saya rasa takut tu sebab yang ustaz tu cakap tu lah. Bukan takut dengan kawan saya ni, takut yang ustaz cakap yang belakang. Masa benda tu kira seram lah. Bagi saya tu yelah, sebab kita tak nampak pula tu kan. Tak nampak, lepas tu orang cakap ada di belakang. Ada di belakang, first time pula tu. Masa tu faham. Tu cerita seram ni Helmi. Hang? Tu tengok Hang lari ingat dalam padang kan. Dekat ni kira-kira ni. Aku kot takut apa, aku berlari dalam padang, aku ada orang pembat kan. Sebenarnya kita jemput brother Helmi kita untuk ceritakan tentang kisah seram yang pernah beliau sendiri alami. Ni sama juga asrama juga. Asrama juga semasa saya form 5 akademi. Masa tu masih akademi bola. Lepas tu satu malam tu macam biasalah rutin kita orang ni, kita orang akan sembahyang maghrib dekat surau. Lepas sembahyang maghrib akan ada, kalau Khamis tu ada baca Yasin. Kena pula ni memang hari Khamis. Kebetulan lah. Hari Khamis malam? Malam Jumaat lah. Lepas tu nak menunggu daripada maghrib ke isyak tu, selalu memang akan ada baca Yasin untuk tunggu isyak tu. So ada satu kawan saya ni player juga dia main bola agak. Lepas tu dia pergi ke toilet dekat surau lah. Dia pergi sebelum isyak lah ni. Sebelum isyak. Tengah orang baca Yasin, dia lari je pergi ke toilet. Masa kat toilet tu dia buang air kecil lah. Lepas tu dia ada terdengar dekat toilet tu ada tingkap kat atas
ada orang lelaki panggil nama dia. Seorang lelaki? Seorang lelaki panggil nama dia. Panggil biasa je, macam panggil kawan-kawan. Macam Andy, macam tu. Dia panggil macam tu lah. Dia panggil kawan ni, lepas tu dia panggil lah Faizal, dia panggil macam tu tau. Lepas tu kawan ni tengok macam biasa kita bola kan, budak-budak kan sokok kat belakang kan, tengok orang main ke apa kan, macam orang nak getak ke apa kan, tapi panggil nama dia tadi. Tu panggil nama dia, tak ada orang. Dalam maksudnya dalam dia sedap, dalam tandas tu ada dia seorang saja. Ada dia seorang. Lepas tu dekat tingkap tu panggil nama dia, dia pun keluar daripada toilet tu pergi tengok belakang toilet tu. Sebab yang panggil tu daripada luar. Tingkap kan daripada luar, panggil dia kat dalam, dia kat dalam toilet. Yang panggil tu kat luar. So dia keluar daripada toilet, pergi kat belakang, daripada kat luar tengok toilet tu tak ada orang. So dia masuk surau balik. Dia masuk surau balik, dia pun duduk. Dia ambil Yasin, dia baca. Dia duduk sebelah saya. Lepas tu dah habis baca Yasin, dah settle nak sembahyang Isyak masa tu. Ada ramai keluar pergi ambil wuduk lah balik kan, ambil sembahyang ambil semua balik. Dia tak boleh bangun. Dia tak boleh bangun. Kaki dia ni tak boleh kebah ke apa? Berat. Dia tak boleh. Dia tiba-tiba rasa macam Mi, kaki aku tak ada rasa Mi. Mi, macam kaki aku tak boleh naik ni dia tu. Kau tak boleh. Memang tak boleh apa-apa kaki dia. Memang lepas tu panggil ada macam coach kan. Datang sampai tengah malam tu memang kaki dia tak boleh tersentuh, tak boleh bergerak, tak boleh apa. Kita orang akan angkat dia pergi kat asrama, kat katil. Jadi macam lumpuh, yes. Jadi macam lumpuh. Lepas tu kita dom lain-lain kan. Dom A, dom B macam tu. Lepas tu tidur. Dia masih tak lega lagi? Dia tak lega lagi. Masa sebelum kita orang tidur tu, last urut kaki dia letak minyak lah, apalah semua. Lepas tu instruktor datang apa semua kan. Kaki dia masih tak elok lagi. Lepas tu mungkin besok nak bawa pergi klinik lah. Besok bawa pergi klinik. Malam tu tidur. Tidur dalam pukul 2 pagi kot. 2-3 pagi lah. Ni ada orang ketuk pintu dom saya. Ketuk. Tup. Lepas tu dia panggil nama saya tu. Panggil Mi, dia panggil. Lepas tu saya tak ada bangun terus pergi buka. Lepas tu saya kejut member kan. Member tu Syekh nama dia. Syekh. Bangun Syekh. Lepas tu member tu pun bangun. Lepas tu kita dua orang pergi buka pintu. Pintu. Member tadi yang tak ada kaki, tak boleh gerak ni, ada depan saya. Dia kata, Mi, dia kata, boleh tak aku tumpang dom kau? Aku tak boleh tidur, dia kata. Aku tak boleh tidur. Dia kata. Budak yang tadi tu dia duduk dom lain? Dia duduk dom lain. Lepas tu dia tak boleh, dia duduk depan kan, tangan dia macam ni, macam relax lah. Tak ada apa-apa. Macam tak ada apa-apa, macam relax. Mi, boleh aku tidur dom kau Mi? Aku tak boleh tidur lah kat bilik aku, panas lah dia tidur. Lepas tu saya pun jadi pelik lah, kaki dia tak boleh gerak tadi. Macam mana dia boleh berdiri depan saya macam terpacak macam ni? Lepas tu saya pun dah seriau lah saya masa tu. Lepas tu saya tengok, boleh cakap kan. Lepas tu kawan saya tu, yang seorang itu tak bagi, dia kata sebab katil kita orang cukup je kan. Lepas tu cakap dengan dia kan, nama dia Faizal kan. Faizal, kau pergi je masuk bilik kau tidur, tak apa. Kau tidur je, nanti apa-apa hal kau mesej kita orang ke apa ke, kita orang akan pergi lah ni tengok kau, kata kan. Lepas tu tak apa lah, dia tidur. Kita orang pun borak dalam dom kita kan. Macam mana dia boleh jalan ni, cakap kan, pelik kan. Lepas tu kita orang pun tidur. Besok tu pagi, bangun pagi, macam pagi tu nak pergi sekolah kan. Baru pergi sekolah kan, kaki dia tak boleh gerak lagi lah. Tu lah, kaki dia dah tak boleh gerak dah. Kaki dia dah tak boleh jalan, tak boleh apa kan. Lepas tu angkat, letak dalam van sekolah, hantar pergi klinik kesihatan. Lepas tu pergi klinik kesihatan, doktor check apa semua, doktor kata tak ada penyakit apa pun, tak ada pun masalah. Buat x-ray, buat tu buat ni, tak ada pun masalah. Lepas tu balik memang dia tak boleh jalan sampai petang. Dia duduk kat tepi jalan, dekat tepi padang tengok orang training. Dia duduk tepi padang. Habis tu dia pergi itu je nak apa dukung dia. Dukung. Tangan dia macam ni, kaki dia terkangkang macam ni, angkat. Masa tu tak ada structure lagi kan, tak ada structure tolak ni apa. Lepas tu hospital bagi kursi tolak tu. Dia duduk atas wheelchair tu. Dia duduk atas wheelchair tu. Satu petang tu kita orang training, dia tengok lah. Lepas tu malam tu kita orang macam rutin biasa, duduk surau, lepas tu lepas maghrib kan. Lepas tu nak pergi ke Isyak tu, dia duduk dalam surau lah, tak bergerak lah, kita orang angkat. Kita orang angkat.
Lepas tu settle di isyak masa tu, lepas sembahyang isyak dia jadi macam lain tau. Dia macam senyum, dia tiba-tiba tersenyum. Lepas tu kan tanya Jal kau okey tak? Dia tak cakap, dia senyum. Dia mengangguk-angguk. Lepas tu kita orang dah tengok lain macam, panggil instructor kan, panggil coach, dia ni apa datang apa semua. Lepas tu kalau ada call ustaz, lepas tu ustaz tu datang tengok sekali limbas macam tu ke, dia pandang, yang member saya ni pandang, pandang ustaz tu. Pandang ustaz tu, member dia saya ni senyum. Ustaz tu datang terus pegang kaki, terus dia meracau-racau lah. Dia meracau-racau. Lepas tu saya duduk kat tepi, dia baca ayat kursi lah. Ustaz tu baca ayat kursi keliling dia kan. Lepas tu suruh angkat daripada sini pergi sana, berat. Saya angkat masa tu 4 kiri 4 kanan pun rasa berat gila. Berat. Berat. Tak terangkat tu. Angkat. Baringkan. Lepas tu ustaz tu settle. Tapi dia meracau lah. Dia suara-suara garau. Bukan suara dia? Bukan suara dia. Dia cakap orang kacau tempat dia lah. Dia suka budak ni lah, dia kata. Macam tu lah. Saya dengar ayat tu. Gila ni? Aku suka kat dia tu. Saya dengar ayat tu. Lepas dah ustaz tu datang malam tu, settle apa semua, dia sedar tapi dia tak boleh jalan. Dia boleh jalan tapi tak laju. Okey. Lepas tu dia lapar. Dia minta makanan kat kita orang masakkan Maggi apa semua. Kita duduk asrama kan, masakkan Maggi apa semua. Lepas tu bagi dia makan. Lepas tu dia haus. Bagi air. 2 botol air tu bagi, dia minum habis. Sebotol habis. Dia kata dia rasa macam dia dah lama tak minum air dia tu. Lepas tu alhamdulillah besok tu ustaz tu datang, dan 3 hari juga ustaz tu macam apa dia kan. Minggu tu dia balik rumah family dia. Lepas tu dekat 2 minggu juga member saya tu nak recover lah. Lepas tu lepas 2 minggu macam tu tak silap saya, baru dia turun ke Padang balik lah. Dia lepas tu dia sekolah, dia turun ke Padang, dia jalan balik macam biasa lah. Macam normal balik lah. Tu lah saya. Okay, Cuk, aku nak tanya balik dekat yang tadi masa awal tadi yang dia kata dia main dekat, yang cerita kata dia main dekat bilik hang. Sampai ini saya tak tahu tu siapa. Hang tak tanya dia balik esok tu? Hang tanya tak? Saya tak tanya. Sebab apa tak tanya? Sebab tapi saya macam dengan kawan saya tanya dia. 2 hari 3 hari selepas tu kan, orang tanya lah, kita orang tanya, Syekh, yang kau rasa malam tu betul ke Jal? Ini antara dengan kawan lah. Tapi yang tak tanya Faizal tu? Tak tanya. Sampai hari ni pun saya tak tanya. Sampai hari ni? Sampai hari ni pun saya tak tanya. Okey, kalau aku tanya ni nanti dia boleh komen tak? Boleh kot. Okey, Faizal lah. Faizal yang kenal dengan Elmi, kalau hang tertengok video ni, kalau hang tahu cerita dia ni, hang boleh cerita tak kejadian apa yang jadi malam tu? Betul tak? Hang sedang tak berjumpa dia masa tu? Kan? Memang, tapi hang kata hang rasa memang bukan dia malam tu. Hang agak perwatakan dia lah. Perwatakan dia. Tapi apa yang terjadi kat dia malam tu, macam tak logik tu dia. Sebab dia tak boleh cecah kaki dia langsung untuk berjalan, untuk menggerakkan kaki dia, tak ada. Malam tu dia tak boleh. Hang rasa dia kan? Saya rasa bukan dia. Tapi dia bercakap elok je. Dia kata elok, dia tak boleh. Dia kata dia tak boleh tidur kat bedroom dia kata panas. Boleh tak dia nak tumpang bilik saya. Lepas dia suruh dia balik lah. Dia balik lah. Dia kata saya cakap lah, kau balik je bilik kau. Nanti kalau ada apa-apa hal, kau bagi tahu balik. Nanti kita orang bantu lah. Kita orang datang ke, kita orang apa je, kau mesej je cakap kan. Masa dia datang tu seorang. Lepas tu dia macam manja dekat tepi dekat tepi apa daun pintu tu kan. Amy, boleh tak aku nak tumpang bilik kau tu? Aku tak boleh tidur, bilik aku lah panas gitu. Kalau lah bagi tumpang malam tu apa dia? Saya first tu memang bagi tumpang. Itulah sebab kesian, sebab kan dia rapat. Kalau bagi tumpang memang saya bagi tumpang, tapi yang kawan saya lagi seorang yang dom dengan saya tu tak bagi. Ataupun dia dah perasan yang pelik. Tu saya tak tahu sampai sekarang ni. Tapi saya bincang dengan dia masa sebelum tidur tu. Macam mana dia boleh berjalan? Sebab ni petang tadi dia bukan tak boleh kaki dia tak boleh sentuh. Itulah dia kata. Lepas tu pagi besok tetap kaki dia tak boleh jalan. Dia bangun, kita orang angkat dia, turun subuh, kita orang angkat. Tapi yang tak tanya. Tak berani lah tu tanya. Takkan masa malam tu memang tak ada lah. Malam tu macam nak tutup pintu cepat ke. Okey, itu dia cerita yang pertama. Okey, alright kan. Itu dia 2 orang tadi dah buat cerita yang pertama. Jadi untuk kita relax tak, pergi minum air kopi baru dulu kan. Dan kita jumpa selepas ini.
Okay guys, jumpa lagi. Tanpa buang masa, kita terus ke cerita yang kedua. Untuk cerita yang kedua, Abi. Okay, ini cerita ni bukan berkenaan dengan benda tu Okay, ini benda tu. benda tu. Ni pasal apa ni, diri saya sendiri dan bola sepak. Okay, cerita dia macam semasa training. Biasalah coach bagi apa ni, bermain two side lah ke kawan-kawan. Sama sendiri. Lepas benda tu macam tim ni lah, tim lawan tu dapat corner. Dapat corner. Sebelum pergi lanjut cerita ni kawan tu, yang seorang tu kawan tu ada asal macam weh, ini seram weh. Itulah dia tak sampai lagi. Okay. Belum apa-apa dia dah gelak. Masalah dah terasa nampak tu. Dah terasa dah. Saya curi cerita ni. Macam boleh tunjuk bukti dia kan? Okay. Tak apa. Gitulah. Kita simpan. Jalan dulu. Okay. Apa dia? Kat mana ni? Kone. Masa tu ni lah dapat corner. Okay. Masa adalah kawan dia jugalah ambil corner tu. Okay, masa bola dah angkat bola tu, saya challenge bola tu dengan sahabat saya lah ni. Nama nak beritahu nama? Tak apa dulu, biar dulu. Okay, masa challenge bola tu kat atas lah. Patutnya bola tu kita kena tanduk. Heading. Heading. Tapi bola tu salah awak cakap. Bola tu salah kan? Bola tu salah, saya salah. Okay. Alright. Saya dah salah. Alright. Maknanya tangan saya tu ke atas. Ke atas dari kepala lah. Maknanya dia angkat tangan macam Maradona tu. Angkat atas dekat kepala kawan saya tu lah. Bila dah angkat tu, bola tu tiba-tiba jatuh. Seram ni? Seram sangat ni. Alright. Saya sini pun rasa nak pitam. Alright. Bola tu jatuh betul-betul dekat jari apa panggil ni? Jari kelingking. Bila dah jatuh tu, jari saya yang depan ni naik ke atas. Terkepak. Yang depan ni. Depan ni naik ke atas. Gitu. Macam tu. Yang belakang ni turun ke bawah. Turun ke bawah, yang ni naik atas. Maknanya dia bila kena bola tu, jari tu dia dah jadi macam tu. Bayangkanlah dia punya jadi macam bentuk apa? Z. Maknanya dia atas, yang depan ni naik ke atas, yang bawah ni ke bawah yang belakang ni ke bawah. Lepas pada dah saya sendiri tengok, sakit tu memang jangan cakap lah. Memang rasa nak pitam lah. Tapi sakit. Bila saya tengok tu memang seram lah. Yang saya cakap seram tu sebab jari tu. Yang depan ni yang saya cakap tu lah, yang saya jadi seram tu. Lepas tu kesan dia ni, maknanya dia nak tahu yang sahabat saya tu ada di sebelah saya ni lah. Wah, seram. Itu seram. Ini cerita betul. Saya ni masa dia kena tu, jari dia macam tu, saya macam nak pingsan ni. Saya macam hampa seram juga. Macam betul, jari ni tak tentu arah tau. Patah macam mana? Dia bukan macam mana patah ke apa, saya pun tak tahu sebab dia niat jahat tadi. Dia macam nak kitai kepala saya macam tu dekat on the end. Dia tahu lah dia nak tersebab sebab ni. Dia cakap tangan saya tu tinggi dari kepala. Dia nak kepala saya macam tu. Maknanya dia tak ada niat pun. Ini betul ke? Kira tu betul lah tu. Maknanya dia tengok sampai sekarang lah. Ini bukan buat-buat lah, bukan seriau. Ini bukan sekadar cerita lah, memang ini eksklusif ke? Eksklusif ke? Yang ni eksklusif. Ni dah jadi X. Sampai sekarang memang dah kekal. Memang kekal. Tak nak cerita kat siapa kan? Kat ni kan. Yang cerita tahu kan. Tadi kan dia je tahu kan. Sebab yang buat pun dia. Bukanlah buat, maknanya bukanlah kat fight atas. Maknanya dia fight saya antara dia. Bola tu kat atas. Faham. Cuma silap saya lah kot sebab tangan. Ada niat lain? Niat lain.
Tu kalau bola tu sikit-sikit tu ada. Tu biasalah tu. Mana-mana kalau tanya player pun ada lah sikit-sikit. Tapi tak ada lah sebabkan kawan. Iyalah, faham. Tak dia kena, kita kena tadi. Tapi seram jugalah. Mana dia saya seram tu sebab saya tengok jari tu. Maknanya sakit tu memang ada sakit nak pitam. Saya lari tadi masa tu. Saya pergi minum air lah masa tu. Saya tak boleh tengok. Dia tengok tu seram, dia campur dengan pitam. Dia sakit. Uish, aku tak dapat bayangkan pun. Ini tu bawah. Satu lagi ni atas. Kita orang lompat sama-sama kat atas. Belaga, tum. Lepas tu tangan api saya kena. Kita orang jatuh ni sama-sama ni. Kita orang jatuh sama. Jatuh seirama. Lepas tu kita orang nak bangun dekat tempat yang sama. Kita orang nak bangun. Saya nampak api dah menjerit jari dia macam tu. Saya nampak jari macam tu. Saya pun macam nak nak pitam masa geram tu. Rasa macam meremang bulu rumah. Bukan cakap meremang. Lepas tu itulah macam Hafiz Zul datang lah. Zul datang betul tapi cuma boleh masukkan sikit je lah. Makna dia daripada yang teruk tu dia boleh masuk macam ni lah. Mesti sampai. Kalau ikutkan masa awal-awal tu rasa boleh dapat diselamatkan. Rasalah sebab saya pun tak pernah jadi benda macam ni kan. Apa yang orang bagi tahu lah. Maknanya dia bila dah kena tu, kalau contoh kita pergi urut urut ke hospital, kita tak tahu lah kan. Saya rasa urut kot rasa boleh, tapi saya pun takut. Seram juga. Nak pergi urut pun seram. Sebab dah tengok jari pun dah seram. Baru inilah jadi dia sampai dah tak buat apa-apa. Inilah dia dah urat dah mati kot kan. Mungkin lah. Betul kot hidung je ni. Tapi yelah, kita dalam bola kita kadang-kadang ni benda nak jadi kita tak benda jadi. Betul. Benda tu kita nak jadi. Tapi nak cakap niat, macam cakap niat tu, nak cakap niat jahat tu sikit je lah. Tak adalah banyak. Ini seram weh. Pengakuan. Sebab kalau saya dengan dia ni memang orang cakap ini betul memang dalam padang, memang kalau dalam padang memang macam gaduh. Betul. Sebab kita nak lawan, nak bersaing secara sihat tu kan. Pernah satu line secara sihat. Betul. Macam mana? Saya dengan dia pernah kena cakar muka panjang ni sampai orang rumah saya tanya, main bola ke bertumbuk? Berdarah panjang ni, kena cakar panjang, macam kena cakar kucing panjang ni, kuku dia. Ini lagi mudah cakap tu dia. Panjang. Yalah, macam dalam padang bila luar dia tak adalah sampai tak bawa sampai kuat lah. Dia sampai nak bergaduh sampai luar padang tak ada. Tak ada masa-masa muka. Tak ada. Itu orang kita panggil family. Maknanya dia habis dalam padang habis. Betul. Tapi cerita tu panjang lah. Makan tahun ke makan tahun lah saya dengar benda itu. Tapi berulang tak? Benda dah tahu, benda dah selalu kena, tapi benda tu berulang mesti ada. Kalau setiap kali macam training ke apa, mesti ada sikit. Itu belaga. Tak, tu orang panggil itu chemistry. Betul. Kan? Tak pun orang kata kasih sayang lah kot kan. Seram tak begitu? Kasih sayang. Seram kasih sayang. Seram kasih sayang. Okey, tu cerita yang kedua. Okey, cerita yang kedua daripada Hafiz Kamal. Ya, Hafiz Kamal. Okey, Helmi, cerita yang kedua. Okey, cerita yang kedua saya sama juga. Cerita dia, saya dulu masa main bola dulu training dekat Seremban. Okey, saya family duduk Kuala Pilah. Family Kuala Pilah. Lepas tu masa saya main Under 19 Negeri Sembilan kan, saya berulang lah daripada Kuala Pilah ke Seremban melalui Bukit Putus. Baik. Saya melalui Bukit Putus hampir hari-hari. Rare jalan tu. Hampir hari-hari tau. Lepas tu motor. Sebab kita masa tu saya baru habis sekolah, main Under 19. Belum ada rumah sewa, apa lagi, gaji pun dulu kecil biasa. Gaji mula saya lengkap kecil. Tapi dulu nilai kecil besar. Semangat kenegerian itu kan. Lepas tu saya pun berulang lah hari-hari. Kadang-kadang training habis lambat, saya sampai tahap tunggu dekat punca Bukit Putus tu, ada stesen minyak. Saya sampai tunggu kereta lalu untuk nak follow belakang kereta tu dekat Bukit Putus. Sebab saya tak nak pergi naik motor seorang-seorang lalu Bukit Putus. Ada sampai satu malam tu
saya habis training lambat. Pukul 8 macam tu 8 sampai dekat punca Bukit Putus tu. Saya sampai kat Bukit Putus tu dalam pukul 9. Okey. Saya tunggu lori, tak ada kereta, tak ada apa semua. Nak dijadikan contoh tu. Lepas tu dah 9.30. Mak saya dah call lah. Mana tak boleh balik ni semua kan. Saya pun gedah. Okey. Lonely lah. Gedah. Kereta banyak yang daripada Kuala Pilah ke Seremban. Seremban ke sana tak ada. Lepas tu jangan tengok kat belakang. Okay. Lepas tu bawa ada kat Bukit Putus, dekat Bukit Putus tu saya ada nampak ada satu perempuan, dia dukung anak. Dia jalan je. Tapi saya tak fikir benda tu hantu apa. Sebab saya rasa macam benda biasa, ni orang dukung anak jalan. Lepas tu saya pun potong. Saya nampak selimbas kat lampu kan, lampu motor kan. Mari kita ambil lap tu, kita nampak jalan tu gelap ke? Gelap lah. Tak ada lampu? Tak ada. Bukit Putus ni lampu. Lepas tu kita nampak kat lampu motor kan. Nampak. Jadi saya pun terus gerak. Tak terfikir apa-apa pun. Baik. Lepas tu dah sampai rumah kan. Dah sampai Kuala Pilah lah. Sampai rumah mak saya. Lepas saya fikir, apa orang perempuan tu jalan bawa anak seorang-seorang. Malam-malam saya terfikir, wah malam-malam. Macam tak logik. Lepas tu saya macam fikir macam nak sedap ke hati. Saya macam kena tinggal suami tinggalkan di tepi jalan ke, macam tu, gaduh ke, macam tu je lah. Tapi first impression tu tak seriau pun. Tapi sampai rumah tu baru dia rasa macam ikut macam tak logik pula. Macam tak logik pula ni. Apa pisah dekat jalan, kau bayang jalan Karak sorang-sorang umpama macam tu lah. Umpama malam-malam lah. Malam lah. Betul ke orang? Betul ke tidak? Lepas tu saya terus tak pernah, bukan tak pernah, saya takkan gedah lonely lah ni seorang bawa motor. Tak pernah dah. Lalu Bukit Putus tu jalan satu highway tu belum siap. Tu lah jalan aku nak pergi Seremban masa tu. Sebelum tu. So tapi tak ada habis. Lepas tu kalau lori tak lalu, mak aku call pun, aku cakap ni tunggu lori ke, tunggu kereta jap daripada Seremban nak ke Kuala Pilah. Tak ada lonely dah lepas tu. Maknanya dia kalau dulu memang satu jalan tu memang jalan Bukit Putus belum lagi, jalan yang lurus yang highway sekarang ni belum ada ni. Itulah jalan dia. Jalan Bukit Putus lama tu. Itu pergi nak pergi Seremban. Tapi aku cakap tu terang lah, aku pernah dengar jalan Bukit Putus ni, dan banyak juga cerita-cerita seram yang melibatkan tempat nama Bukit Putus ni. Tapi aku tak tahu jalan tu tak pernah, dan aku tak pernah lalu. Semua hidup aku tak pernah lalu. Kuala Pilah. Seremban Kuala Pilah. Tapi memang teruk lah jalan tu, keras. Tapi sekarang dah tak pakai dah sekarang. Ni jalan macam gomak lama habis. Sebab tak pernah lalu lah tu. Kamu tak pernah lalu Itu je lah. Lepas tu tak pernah lagi lah saya. Malam tu masa lalu jumpa berselisih tu, kata apa, tak ada rasa apa lah. Tak, sebab dia bukan menghadapkan. Dia daripada depan ke? Tak. Dia jalan kesalahan sama juga. Kita nak jalan kita sebelah kiri kan. Dia mengalir ke situ. Dia sebelah kiri saya. Saya potong dia lah. Tak ada nampak muka. Kalau nampak pertentangan tu, mungkin nampak muka tu, mungkin dah lain cerita lah. Tapi memang dia dukung anak dia dukung anak. Okay, alright. Itu kira yang tu tadi. Tu yang terakhir lah. Okay, alright. Last lah. Aku nak tanya hampa. Macam tadi hampa dah cerita. Yang tu cerita hampa berdua. Kan? Yang kita cari patah tu. Okay. Untuk start pada mula main bola sampai sekarang lah dalam AFC ni. Ada tak pengalaman seram? Selain yang tadi. Okay, daripada mula yang sampai lah. Yang paling seram. Ataupun yang tu yang paling seram. Yang saya cerita ni yang paling seram. Yang tu paling seram. Tapi kalau boleh, yalah. Kita nak pun apa ni. Faham. Dia ada cerita seram ni. Yang saya cerita ni memang itu je lah. Itu yang paling seram. Macam ni. Yang tadi itulah yang kita masa saya sekolah dekat asrama. Tak, yang dalam bola ni. Dalam bola. Dalam permainan bola. Permainan bola. Duduk main bola apa semua tu. Dalam main bola. Ataupun yang itu juga paling seram. Ni itu juga paling seram. Paling seram. Ni yang paling saya macam nak muntah itu. Sebab depan mata dia. Macam depan mata saya. Oh ya, betul lah. Kita nampak kan. Jatuh sama-sama. Lepas tu saya terus tengok. Memang dia macam tu. Jari dia macam tu. Bentuk S. Sebab memang betul kan dengan dia. Tu S. Jari dia bentuk S. Macam mana? Bukan S. Tahu. Z. Macam Z lah. Ke atas, bawah. Dia dari Z lah. Dia yang ni ke tu lepot. InsyaAllah. Okey, last kita aku tadi apa? Okey, harapan apa lah dengan AFC lah untuk yang akan datang. Dan sekarang ni dia akan datang. Apa ni Hafiz?
Harapan saya macam boleh fight dengan tim-tim yang lain lah, sebab kita tahu F1 tahun ni kebanyakan tim yang kuat lah panggil. Contoh cabaran kuat, Selangor 2, JDT 2. So kita dapat fight dengan diorang pun kira okey lah. Kita beri saingan sengit dekat diorang. Target tu berapa ke atas? Kalau bagi saya lah, top pribadi top 3 ya. Target top 3. Okey, macam ni. Macam saya pula, saya terus nak, harapan saya terus nak macam memartabatkan nama Immigration lah. InsyaAllah. Sampai level sekarang pun saya rasa macam saya macam dah happy lah. Tapi bila kita bagi kejayaan lagi, orang kenal kita dengan benda positif. Saya nak orang kenal kita dengan benda yang positif. Itulah harapan saya. Okey guys. So kita rasa kat situ kot lah. Daripada pihak aku ucapkan terima kasih lah pada hangpa dua kerana sudi join podcast aku. InsyaAllah ada rezeki lain kita buat podcast lain ke apa kan. Boleh insyaAllah. Kita call lah kan. Okey, alright. Terima kasih Hafiz. Sonok kenalan dengan apa. Baik. Okey, alright. Hamba semua Hafiz. Baik. Kita duduk kat Studio Bat ni baru jumpa sama Aras tu. Ni ada cerita lagi kat pejabat Okey, yang mana tu nak cerita pejabat part tu komen. Kita bagi eksklusif lah. Lagi seram. Okey guys, terbiasa kepada hampa semua yang mana dah tengok ni, jangan lupa lah tekanlah butang subscribe. Tengok sana malu. Nak tengok. Subscribe. Okay, Andy Zaki channel. Like, comment dan share dan hit bell notification untuk semua maklumat daripada channel aku. Dan seperti biasa aku selalu katakan, jagalah kesihatan, sebab kesihatan yang baik insya-Allah akan menjaminkan kehidupan yang lebih baik insya-Allah. Doa gua ini kepada hangpa semua, kepada kita semua, semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan yang baik-baik untuk hangpa, untuk kami semua, untuk kita semualah, dunia akhirat insya-Allah, amin. Sehingga kita berjumpa lagi di next episode, di next video dalam cerita seram seriau yang akan datang. Ingat tagline aku, kod dia.